Inilah kegembiraan seorang gold saver bila dapat keluarkan emas fizikal hasil daripada tabungan gram emas sikit-sikit di dalam akaun Muscat. Nak tahu tak cara untuk keluarkan emas daripada akaun Muscat? Tengok video ini sampai habis, save supaya setiap kali kita nak keluarkan emas fizikal daripada akaun Muscat, kita hanya perlu bayar charge gold premium iaitu charge upah. Gram emas akan terus ditolak daripada akaun emas. Kad folder yang berwarna merah ni diberi secara percuma oleh Public Gold. Antara design yang suka saya kumpul sebenarnya adalah 1 gram gold bar, sebab 1 gram gold bar daripada Public Gold ni memang cantik-cantik. Charge upah untuk 1 gram adalah sebanyak RM15. Yang kedua ni memang sangat cantik tau, iaitu 5 gram gold bar design Typhoon. Typhoon bermaksud untung besar. Actually colour dia kalau tengok betul-betul dia macam maroon. Sangat-sangat cantik. Jom tengok cara nak keluarkan emas dari akaun Muscat. Lepas login, terus tekan withdrawal. Pilih emas yang kita nak keluarkan. Saya bagi contoh 1 gram gold bar. Pilihlah, ada macam-macam design. Dah pilih design, tekan add to cart. Yang kedua, untuk 5 gram gold bar ni, pilih dekat bahagian Typhoon. Pilih 5 gram Typhoon. Charge design dia adalah RM10. Charge upah untuk 5 gram ni lagi murah tau daripada 1 gram. Sebab 1 gram tadi RM15. Kemudian tekan shopping cart. Semak emas fizikal yang telah kita pilih untuk pengeluaran. Perlu bayar shipping fee dan juga charge gold premium. Emas fizikal ini akan dihantar kepada gold saver dalam tempoh 7 hingga 10 hari bekerja secara post berinsurans. Jadi jangan risau, insya-Allah emas akan selamat sampai ke alamat rumah anda. Nak mulakan simpanan emas serendah RM100 hari ini, boleh terus klik link di profil atau refer pin video saya akan bantu simpanan emas dengan ilmu.